Okay, double sibling. Hi guys. So, kita ada balik dekat rumah kebun kita ni, dekat kawasan Baling Kedah ni. So, kebetulan nak jadi cerita, memang walaupun sebelum ni dah di musim dah. Tapi ni kita balik ni ada lagi dalam lebih kurang 15 biji macam tu lah durian kat atas pokok. Tapi kita sampai-sampai je ni, ada lagi kita nampak sebiji buah yang jatuh. So jom kita tengok buah tu. So kita nak tengok ni durian D24. D24. So jom kita tengok buah tu. So ni keadaan di kawasan rumah kebun kita lah. Dia tak adalah besar mana rumah kebun ni, tapi adalah pokok durian. So kalau tengok kat atas tu, adalah durian D24. Dan kebetulan ada buah. Kebetulan ada buah yang luruh. So jom kita nak pergi buka jap lagi. Tengok. Kalau ikutkan ada bau ni. Jom kita buka tengok elok tak elok buah dia. So selain daripada durian, kat sini ada lagi lah buah lain. Contoh ni kita ada limau purut. Kan limau purut ni kalau kita nak masak daun dia pun kita boleh buat juga. Kan nak buat tom yam ke, nak buat masak ke, kan boleh. Yang ni pokok buah dokong. Tapi kebetulan sekarang dah habis musim. So memang tak ada lah buah dokong kat sini. Dan berhadapan dengan pokok durian ni. Okay, yang ni dia ada pokok petai. Ni ada pokok petai. Kebetulan ni ada pokok petai. Okay, kat sini juga kita ada tanam pokok serai. Kau tengok tu kan. So ni ada pokok rambutan. So kalau tengok ni pokok rambutan ni dia ada buah. Tapi buah dia tak masak lagi lah. Kalau tengok ni, buah dia tak masak lagi lah. Hijau lagi. Okay. Ni pokok mangga pun ni tanam tak naik lagi, kecil lagi. Ada juga kita bela ayam. Tengok ni ada ayam. Okay, ada buah jambu. So memang best lah kalau duduk rumah kebun kan. Kita boleh tanam kan. Ni ada buah jambu. Ada juga limau. Kalau tengok kat sini, ada buah limau nipis. Kat belakang tu kita ada pokok kelapa. Ada pokok nyo. Kita tengok kat belakang ni. Buah dah besar je kat ni. Ni kat belakang ni ada buah nyo, pokok kelapa. Ni pucuk ubi. Ada pucuk ubi guys. Kan? So duduk rumah kebun ni best sikit lah. Kita boleh tanam-tanam apa semua. Okay, so ni pokok, kalau tengok kat bawah ni pokok labu. Pokok labu. Nak tanam pun senang lah kan. Boleh tanam apa yang kita nak, kita boleh tanam lah. So aktiviti petang ni kita jalan dekat kawasan rumah kebun lah. Ni ada tanam daun kunyit. Boleh buat masak. Kat situ dia ada buah cempedak. Kat situ ada buah cempedak. Kalau korang tengok kat situ, yang berbalut-balut tu buah cempedak tu. Okay, jom kita pergi dekat sikit. Ni double sibling. Dia duduk rumah nenek, so tak ikut lah. Ni ada. Okay, sarung-sarung ni cempedak ni. Okay, jom kita nak pergi buka buah durian ni. Nak tengok apa kejadian dia. Okay, jom let's go. Okay, jom kita tengok kemenjadian dia. Jadi tak jadi ni buah ni.
Senang kau. Orang buat buat kot badan kita tak kira badan. Wah. Cara tak betul. Oh ni ada, dia ada. Kelakar. Ni buka sikit lah. Tengok dia. Oh, kita dah memang ni dah. Tengok tu guys. Tengok tu guys. Weh, mana? Mesti dia macam tak open ni lah. Nampak? Dah 2 hari lah. Lembut lah. Ni. Yang sini dah banyak air boleh lah. Ni dia. Ni. Apa ni? Baik tau. Itu baik. Biji dia kecil. Biji dia. Wah, ni baik tak sedap. Baik, saya tak mahu. Baik sedap. Biji dia nampak. Biji dia nak pecah ni. Nampak. Kecil. Besar. Biji dia kecil. Ni besar ni. Bengkok makan. Ini tak baik. Tak. Ini tak baik. Baik lagi. Durian D24. Okey. Dia aneh. Ayah pahit-pahit sikit. Baik ke kan? Itu sedap. Tak. Baik lah. Tak baik eh. Tak lah. Baik tak mahu, baik tak mahu. Baik tak mahu maksud ni. Dia mana-mana pahit. Tak makan yang ni. Mak mahu tak yang tu baik kan. Ada baik juga. Kan baik dia. Dia dah hari kedua dia lembek kan. Mari tapi tak baik sangat. Sini okey kan. Dia mana-mana pahit. Dia tak lah baik macam Hmm. Kebetulan guys, kita balik ni memang ada buah. So kita boleh makan lah. Kan? Sambil santai kat kawasan tempat duduk ni kan. So memang relax lah. Okay. So setakat tu saja video di rumah kebun dekat Baling Kedah. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye bye guys. Okay, jumpa kita di video yang akan datang. Bye bye.